Hai, Assalamualaikum. Ni daging korban, saya buat gulai kari yang bersantan lah. Lately ni bersantan lah. Dulu-dulu tu kari mamak, kentang dia sikit je. Memang apa yang ada kan. Dia bawang putih, bawang merah, halia, tak ada tumbuk pun. Kalau tumbuk lagi bagus. Lepas tu dua sekawan je. Sebab kulit kayu manis tak jumpa. Saya malas nak cari kalau benda tak jumpa. Okey, nanti lambat kan. Santan, serbuk kunyit, cili bong, garam, cukup rasa. Itu sahaja. Dan saya masak ni juga, cili terung, cili terung, boleh lah mana-mana pun. Tapi saya buat dia kering kan. Ni bila dah letak santan, dia kuranglah pedas dia, walaupun santan tu kecil kan. Jadi inilah kepedasannya. Okey, sebelum tadi saya rebus saya tak ambil air dia. Kalau orang yang rebus kali kedua tu boleh ambil dia, air dia kan. Saya tak ambil lah, saya buang terus. Boleh juga kalau nak guna air tu, tapi bagi saya biarlah rebusan yang kedua. Jadi saya buat macam ni je lah. Kalau ada air dia tu lagi manis, dia sedap lah kan. Tak ada pun tak apa. Okey korang, cukup makan. Terima kasih.